Bila waktu terbaik untuk kita jual emas yang kita beli? Jadi tuan-puan, ini apa yang diberitahu oleh pakar keuangan, emas-emas yang kita beli ni, waktu terbaik untuk kita jual bukan waktu harga emas tu harga yang tertinggi tuan-puan. Tapi bila? Apabila berlaku 3 keadaan. Jadi apabila berlaku 3 keadaan ni, maka tuan-puan boleh jual sahaja emas-emas yang tuan-puan beli tadi. Jadi yang pertama adalah waktu berlakunya kecemasan. Jadi tuan-puan nak guna duit, berlaku kecemasan, maka emas yang tuan-puan beli ni boleh dijualkan. Jadi at least tuan-puan tak berhutang dengan orang sekeliling tuan-puan lah. Yang kedua tuan-puan, apabila tercapai matlamat. Jadi kita simpan emas, kita ada matlamat untuk pergi umrah, untuk pergi haji, untuk beli tanah, untuk beli rumah, ataupun untuk dana pendidikan anak-anak, ataupun untuk beli kereta, untuk berkahwin dan sebagainya. Dah capai matlamat tersebut, dah cukup grade emas tersebut, tuan-puan boleh jual sahaja emas-emas yang tuan-puan beli tadi. Dan yang ketiga, apabila ada peluang untuk tukar kepada aset yang lebih bernilai. Contohnya untuk membangunkan bisnes, ataupun untuk beli rumah, ataupun untuk mengusahakan tanah. Jadi waktu tersebut kita boleh jual emas yang kita beli tadi. Jadi waktu terbaik untuk kita jual emas bukan waktu harga emas tinggi tuan-puan, tapi waktu terbaik apabila berlaku 3 keadaan tadilah. Jadi pastikan kita beli emas dengan ilmu yang betul. Nak bimbingan boleh follow saya akan bantu guide sebaiknya.